Tabungan emas untuk dana persaraan. Tabung pencen bermakna bukan sekadar cukup tetapi tenang. Suatu hari nanti, kita tidak lagi dapat bangun pagi untuk mengejar waktu bekerja. Tak ada lagi allowance, tak ada lagi gaji bulanan. Yang tinggal hanyalah simpanan yang kita bina hari ini. Ramai bakal pesara bergantung sepenuhnya kepada wang pencen. Namun, realitinya, kos sara hidup terus meningkat, nilai wang pula semakin menyusut dimakan inflasi. Di sinilah emas memainkan peranan. Emas bukan untuk cepat kaya, emas adalah penjaga nilai untuk jangka masa panjang. Apa sahaja barangan yang mampu dibeli hari ini dengan 1 gram akan kekal mampu dibeli di masa depan dengan nilai 1 gram. Melalui tabungan emas Pabi Gold, penyimpan emas boleh menabung sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Bukan ribu-ribu, cukup bermula dengan gram yang kecil tetapi konsisten dan berdisiplin. Apabila bersara kelak, emas boleh dicairkan bila perlu. Emas boleh dijual sebahagiannya, bukan semua. Emas juga boleh diwariskan kepada anak-anak. Dan yang paling penting, emosi lebih tenang kerana ada simpanan sebenar. Persaraan sepatutnya dinikmati, bukan dihantui kebimbangan keuangan. Mulakan hari ini, biar emas bekerja untuk masa depan kita, sementara kita masih mampu berusaha. Persaraan dengan emas lebih terjamin, lebih bermaruah. Yang mana masih belum ada akaun Emas Gap, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emas Gap percuma, saya akan bimbing sebaiknya.